Baik, Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua yang masih lagi menonton video terbaru daripada Syuk. Okey, pada kali ini saya akan membuat satu rakaman pada pukul 3.35 minit pagi dah hampir pukul 4 ke satu lokasi yang pernah rakan-rakan lihat sebelum ini. Jadi saya kembali semula pada waktu sebegini dan telah mendapat keizinan daripada tuan rumah ini untuk melakukan rakaman pada malam hari. Jadi tak nak bermasa, sekarang ni saya akan explore ke rumah yang terletak di seberang jalan sana, yang mana pernah saya kunjungi pada waktu siang hari. Saya bersorangan ya, tiada penaman hari ni. Kita akan merasai bagaimana suasana pada jam hampir pukul 4 pagi di rumah tinggalan yang penuh dengan kisah misteri ini. Okey, jom kita layan dulu eksplorasi pada kali ini. Jadi ni laluan masuknya lepas hujan, agak bersemak samun. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, saya lupa mana jejak saya masuk pada waktu siang hari. Oh, ni dia. Bismillahirrahmanirrahim. Boleh dengar bunyi sungai di sebelah rumah ni. Ini dia rumahnya. Saya akan masuk melalui ruangan dapur ni. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey. Baru melangkah masuk dah meremang bulu roma. Okey. Jadi ini dia rumahnya. Rumah yang saya pernah kunjungi pada waktu siang hari. Dan setelah saya post di TikTok, video ini telah mendapat komen daripada tuan rumah ataupun owner kepada rumah ni yang saya kenali sebagai Akak Hafizah. Jadi beliau ada bertanyakan kepada saya setelah pulang ataupun selepas explore dari rumah ini, ada apa-apa yang berlaku atau sebarang gangguan yang berlaku ke atas saya. Saya cakap tak ada apa-apa, cuma masa saya datang ke sini pada waktu siang hari saya dalam keadaan demam, dan bila selesai eksplorasi, bila balik ke rumah, demam saya makin teruk, dan alhamdulillah pada malam ni kesihatan saya makin pulih untuk melakukan eksplorasi ke rumah ini. Jadi ada kisah yang ingin saya kongsikan berkenaan dengan rumah ini. Rumah yang dipercayai pernah dihuni oleh seorang tentera pada masa lalu. Ada kisahnya melalui info yang saya dapatkan melalui Akak Hafizah yang merupakan owner kepada rumah ini. Jadi serba ringkas yang saya boleh kongsikan adalah rumah ini sebenarnya dimiliki oleh arwah atuk kepada Akak Hafizah ini yang telah meninggal dunia. Dan berkenaan dengan logo tentera yang terdapat di peti ais ni, sebenarnya arwah
abah ataupun ayah kepada Akak Hafizah ni merupakan seorang tentera ataupun pernah bekerja di Tentera Udara Malaysia di Sungai Besi. Dan selepas arwah atuknya meninggal, arwah abah kepada Akak Hafizah ini telah berusaha untuk membaik pulih rumah ini untuk kegunaan adik-beradik datang berkumpul pada cuti ataupun hari Minggu. Dan pernah juga rumah ini diberikan kepada anak yatim ataupun asnaf untuk tinggal di sini pada 2006 hingga 2007. Dan setelah setahun berlalu, rumah ini terus ditinggalkan setelah keluarnya anak yatim dan juga asnaf tadi. Sehingga kini rumah ini belum lagi didiami, walaupun ada usaha untuk membaik pulih ataupun membersihkan kawasan halaman, belum sempat lagi untuk dibaik pulih sepenuhnya disebabkan kekangan masa dan juga modal. Untuk info berkaitan dengan rumah ini. Dan sebenarnya rumah ini ada penjaga dari zaman moyang dahulu lagi. Dan dimaklumkan bahawa rumah ini dan juga struktur rumah bersebelahan dengan rumah ini yang telah dirobohkan sebenarnya adalah laluan bunian. Nampak tenang, tapi sebenarnya ada benda-benda lama yang menghuni di rumah ini. Dan dikhabarkan rumah ini ada penjaga kekal sejak dari zaman moyang lagi. Itu info yang saya dapat daripada Akak Hafizah. Bukan saya mereka-reka cerita. Jadi saya dah dapat serba ringkas berkenaan dengan rumah ini daripada empunya ataupun pemiliknya. Ni peti ais ni memang terbuka. Saya lupa pada waktu siang. Sekejap saya cek gambar pada waktu siang keadaan peti ais ni. Saya lupa. Oh, line slow sini. Sekejap saya cuba cari gambar yang saya explore beberapa hari yang lepas di rumah ni, untuk tengok keadaan pada waktu siang hari. Saya muskil di ruangan dapur ni. Oh, agak meramang beroma. Okey. Mana gambar peti ais tu? Oh, tak ada, tak simpan pula. Wah, tak ada pula bahagian ruangan dapur ni. Ni. Sekejap tersimpan sehingga kan pokok-pokok dah masuk ke dalam ruangan rumah ni. Bunyi apa tu? Oh, kelawar. Dan di sini ada 1, 2 dan 3. 3 memang terbuka. Tapi pintu ni masih lagi Royal Thai Air Force. elok lah. Masih belum tercabut lagi peti ais di tengah-tengah ni. Tengok tengok betul ke dalam ruangan rumah ni. Bunyi apa tu? Oh, kelawar. Peti ais ni. Ada lagi. 1, 2 Ada lagi. dan 3. Pintunya belum lagi tercabut dah. Aduh. Wah, ni parah. Kita fikir positif, mungkin yang disebabkan pintu peti ais ni dah rapuh, jadi dia tercabut di mamah usia. Okey, fikir positif je lah. Okey, jadi saya mohon maaf sekiranya mengambil masa yang begitu lama di ruangan dapur ni disebabkan saya bercerita berkenaan dengan rumah ni. Jadi bermakna kali terakhir didiami pada sekitar 2006 hingga 2007 sebelum ianya ditinggalkan sehingga kini. Okay.
Jadi betul lah, pernah dihuni oleh anggota tentera, salah seorang ahli keluarga kepada Akak Hafizah. Ni ada kesan lumpur ni. Dari bahagian dapur ni pun dah boleh dengar bunyi sungai yang mengalir di tepi rumah ni. Jadi dikata, astagfirullahalazim. Benda tu, tikus ke? Jadi rumah ni dikatakan ada penjaga, di mana saya juga dimaklumkan bahawa rumah ini pernah cuba untuk dibersihkan dari segi dibersihkan untuk elak daripada rumah ni berpenunggu, tetapi kemudian benda tu datang kembali ke rumah ni disebabkan oleh perjanjian yang telah dibuat sejak zaman moyang lagi, dan sehingga kini rumah ni dikatakan berpenunggu. Itu pun saya dapat info ni selepas saya explore waktu siang di rumah ni daripada owner sendiri. Ni dia, ada uniform tentera. Wah, di ruangan ni meremang beroma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astagfirullahalazim. Hai. Apa tu? Cicak ah. Astagfirullahalazim. Terkejut lah. Saya bukan buat terkejut, memang terkejut betul-betul. Yalah, disebabkan kita explore dalam keadaan yang begitu sunyi dan sepi, tiba-tiba ada pergerakan ataupun sebarang bunyi. Betul-betul sunyi, hanya bertemankan aliran sungai di bahagian tepi rumah ni. Jalan di luar pun sunyi, berbeza dengan waktu siang. Meremang beroma dari awal masuk tadi. Okey, kita masuk dulu ruangan bilik di sebelah kanan ni. Bismillahirrahmanirrahim. Bilik yang mana ada dinding berwarna kuning ni. Di sebelah sana tu ada sungai. Dah hampir pukul 4 pagi. Saya
sedikit terlewat untuk datang ke sini. Saya rancang untuk datang ke rumah ni pada pukul 1 ataupun 2 pagi sebenarnya. Cuma ada beberapa urusan yang perlu diselesaikan. Jadi saya tak nak cakap banyak, kita rasai bagaimana suasana di rumah ini. Bismillahirrahmanirrahim. Dengar bunyi sungai di luar sana tu. Oh, saya baru perasan di belakang tilam ni ada satu televisyen lama. Dan sebenarnya jujur saya katakan, sepanjang saya explore dari pintu masuk ruangan dapur bahagian belakang sampailah ke ruangan depan ni, bulu roma saya meremang dari lengan sampai ke tengkuk tanpa henti. Tapi buat masa ini hanya terkejut dengan bunyi cicak ataupun bunyi binatang di belakang sana tu. Tapi saya lebih terpegun dengan kecantikan rumah ni, seni binanya. Begitu terkesima dengan apa yang ada dalam rumah ni.
sambil terbayangkan kemeriahan rumah ni pada masa lalu. Cuma disebabkan oleh kekangan modal dan juga masa, rumah ini belum sempat lagi untuk dibaik pulih kembali. Ada perancangan daripada owner rumah ni untuk membaik pulih kembali rumah ni. InsyaAllah kita doakan yang terbaik supaya urusan dipermudahkan. Ni agak reput dah lantainya disebabkan terkena air hujan bocor di bahagian atap tu. Nampak cantik di ruangan depan ataupun pintu masuknya. Di bahagian luar ni dinaiki dengan semak belukar. Jadi mungkin saya akan lakukan sedikit uji nyali ataupun stay down untuk merasai bagaimana suasana berada di sini secara berseorangan. Sekejap saya cari di mana yang sesuai untuk saya duduk sekejap. Rasanya mungkin di ruangan tengah ni sesuai. Sekejap, saya letakkan kamera.
Jadi selesai sesi uji nyali di rumah ni. Setakat ni tak ada apa-apa, alhamdulillah. Dan dah hampir pukul berapa sejak saya ambil telefon jap. 3.59 minit pagi. Tengok ni peneman saya wallpaper ni, dah pukul 4 pagi. Ngam-ngam lah. 18 Oktober hari Sabtu pukul 4 pagi. Jadi itulah dia. Apa yang saya rasakan dah makin berkurangan rasa meremang ataupun aura yang ada di rumah ni. Setakat saya explore ni, cuma awal-awal tadi terasa ketika mula-mula masuk. Jadi kita ronda sekali lagi sebelum saya mengakhiri rakaman pada jam 4 pagi ni. Tu ada apa? Macam ada bayangan putih di tingkap tu. Sekejap saya cek balik. Tak ada siapa-siapa. Seperti ada bayangan putih tadi. Mungkin pantulan cahaya daripada lampu ni. Ya. Wah, tu kelawar tengah makan buah yang dia kutip tu. Dia pun lapar sama dengan saya, lapar pagi-pagi ni. Okey lah, jom. Saya akan tamatkan rakaman setakat ini dahulu. Spasi ke rumah tinggal. Terima kasih kepada Akak Hafizah yang mewakili keluarga beliau kerana telah memberi kebenaran untuk saya melakukan rakaman pada malam hari di rumah ni. Dan semoga rumah ini akan berjaya untuk dibaik pulih kembali suatu hari nanti. Sama-sama kita doakan, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Jadi ramai juga penonton yang agak muskil. Kenapa di sekeliling rumah ni dinaiki dengan semak samun yang begitu tinggi, sedangkan di bawah rumah ni bersih, seolah-olah ada yang menjaga. Dekat sini kita boleh lihat ada kesan simen, bermakna bawah rumah ni adalah simen. Jadi itu sebab mengapa tiada rumput ataupun tumbuhan liar tumbuh di bawah rumah ni. Tetapi kita tidak boleh menindakkan juga dari segi mistik ataupun sudut pandangan lain. Okey. Itulah sebab mengapa rumah ni bersih di bawahnya. Nampak simen. Jadi boleh dengar bunyi sungai di sebalik semak samun ni, ada di bawah sana tu. Okey. Cantik rumah ni, sayang dah terbiar. Jadi rasanya setakat itu dulu rakaman untuk video kali ini. Terima kasih kepada semua yang telah menonton video ini dari awal sampai ke akhir. Dan insya-Allah kita akan jumpa lagi dalam eksplorasi yang berikutnya. Jaga diri semua. Assalamualaikum. Bye bye. Tan 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 tan